the moment of truth. Assalamualaikum guys, this is me Azad Desmi and you wish me in my channel AzadTube. So, hari ni aku ada benda baru yang aku nak bagi tahu hampa lah. Okay, tak mau cerita panjang, jom kita unboxing. By the way, yang ni aku guna phone aku sebagai mikrofon lah. Okay, let's go. Okay geng, aku dah buka kotak dia. So kita tengok apa yang ada kat dalam. Oh, simple lah. Dia punya packaging simple. Cuma itulah, aku berharap bang ni kena seal elok, kena pakai bubble wrap lah lepas ni. Sebab benda ni bukan benda murah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lah, aku nak buat. Sorry, berat. Ya ni lah yang aku masukkan. Dia punya berat tu. Ya Allah. Okay guys. Tada. Okay. So aku beli kat Shopee. Original lah ni. Okay, original slim disc. Dan apa yang best, yang ni bukannya second hand tapi barunya, ready stock. Dan dia bagi kat aku free gift weh. Nampak joystick punya rubber. Wow. So apa boleh nampak kotak hadapan, dan dia ada Malaysia official product. Okay, ni aku ambil Malaysia set. So agak mudah lah bila benda ni ada problem. Dan still lagi ada warranty, aku boleh pergi hantar untuk fixkan dia lah. Okay, sorry aku tak boleh nak bawa motor sebab berat. Okay, lawa geng kotak dah. Okay, ini bahagian CC. Okay, sama juga dengan CC. Dan bahagian belakang, wow, kita dapat, bukan kita dapat lah, dia apa yang dia dapat kat sini. Dia punya apa ni, grafik lah. Dia ada Spiderman, ni Astro, ni The Last of Us dengan apa, God of War. Okay, so dia kat sini ada satu seal simple ya. So kau akan buka ni, kau akan buka dengan berhati-hati. Oh ini, oh dia punya ni macam siri punya lah, macam siri punya. Oh tak boleh aku tak boleh koyak macam tu, kena terpaksa potong lah. Oh tak boleh, terpaksa potong. Sorry, terpaksa potong. Sebab kalau aku koyak tu tadi dia punya kod siri tu hilang. Okay, wih, simple lah kotak dah. Tak complicated mat PS1 ni. Okay, kat dalam akan dapat, oh, kat dalam dapat stand untuk PS5. Okay, cantik. Dan kita tengok apa yang kita dapat ni. Okay, yang ni dia punya power adapter. Okay, boleh nampak power adapter. Ni Malaysia set lah. Kalau Japan dia pakai 2 pin. Okay. And next, yang tu ya.
Okay, kita tengok belah sini. Okay, ni aku nak buka ni. Aku nak buka sini dulu. Okay, aku akan dapat original PS5 HDMI cable. Dan lastly Type C to Type C cable. Okay, so next tapi ke sebelah. Wih, simple gila. Simple gila packaging dia. Okay, the moment of truth. Wih. Aduh. Okay. Weh, jatuh ni Nayo. Weh, lawa weh. Weh, berat weh. Ni first time aku pegang DualSense PlayStation controller PS5 nya. PS4 pun aku tak pernah merasa pegang ni. Weh, sedap geng. Apa boleh nak dia punya klip. Sedap geng. Ni bahagian hadapan, ni bahagian atas, bahagian bawah dan bahagian belakang. Okay, aku speechless geng. Ni first time aku dapat merasa PS Station. Terima kasih ya Allah sebab bagi aku dapat rasa rezeki. PS4 pun aku tak pernah merasa, PS2 pun aku tak pernah merasa. Aku pernah merasa dulu masa aku kecil, PS1. Lepas tu tak ada lah. Next, kita tengok apa pula. Okay, dia bagi tahu cara nak buka next punya ni lah. Next step, dia suruh terbalikkan kotak. Ni terbalik macam mana? Oh, dia suruh aku terbalik macam ni. Okay. Sekejap aku kena jauhkan sikit mikrofon aku. Sekejap lagi mikrofon terbalik. Dia tarik habis semua. Okay, macam tu. Aku dapat CD Spider-Man 2 geng. Dapat juga aku merasa main Spider-Man. So apa lagi? Apa lagi? Tak ada tu kat sana. Dia dah cabut belakang. Kat bawah ni ada apa? Oh, ada manual. Okay. Okay, jom kita buka. Tekan gas sikit. Okay. Okay. Apa cuba tengok. Dia punya rasa tu premium. Okay.
Ya Allah, ni first time aku dapat merasa main PlayStation. So tadi bagi hadapan ni bahagian sisi di mana di mana ada ada type C. Geng, ada type C punya ni lah. So dia ada dua untuk charging dengan tak tahulah apa pula. Lepas tu power button. Lepas tu tempat masukkan CD. Dan bahagian belakang pula sama lah. Bahagian belakang simple je, tak ada apa. Dan bahagian sisi yang ke belakang ada bahagian tempat kipas lah. Tempat fan. So kat sini dia ada tempat HDMI. Dia boleh nampak tu. Tempat HDMI, tempat LAN, USB 1, USB 2 punya ni lah. Punya soket tu. Dan last sekali power punya ni lah, kabel. Tempat kabel. Ni tu ya. Oh, aku mau perasan dekat bawah ni dia buat tunjuk logo PlayStation punya logo button. Nampak ke bawah? Ada segitiga bulat X dengan petak. Sorry geng, berat. Nasib baik aku tak ambil fat. Kalau fat punya lagi berat lah. Okey geng. So inilah dia geng. Aku nak jauhkan sikit. Aku nak buat apa nama? Thumbnail punya YouTube lah. YouTube thumbnail. Okay. Dah lah aku tak pakai pun nanti thumbnail ni. Ya Allah. Ya Allah. Memang cantik geng. Sekarang ni aku tak boleh nak test lagi. Sebab aku punya monitor tak sampai lagi. InsyaAllah esok sampai. Dan kalau aku rajin, aku akan unboxing dan review sekali lah apa nama monitor tu. Kalau rajin lah. Kalau tak rajin, nanti aku akan terus ke video aku main game lah. Yang tu je lah. Okay kan, terima kasih sebab support aku. Dan dah berapa tahun dah. Tak apalah, yang tu lain kali lah aku cerita balik. Aku pun tak mau drag video ni lama sangat. So gang, itu saja. Kita berjumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Ciao. Can you please turn that volume down?